Antara kos tersembunyi untuk invest rumah busuk adalah elektrik. Ramai orang ingat kalau beli rumah busuk ni dia hanya fikir harga rumah dengan kos renovate je. Kali ni saya nak share dengan korang journey renovation rumah busuk dekat Kajang. Rumah ni dulu pernah jadi bengkel motor. Orang buat repair motor dalam ni, orang melepak, buang sampah. Owner minta tolong saya jualkan rumah ni sebab dia urgent nak pakai duit untuk kos rawatan suami dia yang tak berapa sihat. So macam mana kita nak jual kalau condition dia pun teruk? So kita terpaksa lah kena renovate dulu. Masa mula-mula datang rumah ni memang condition dia teruk sangat-sangat dengan berbau minyak hitam penuh kat lantai, dan yang paling best ada anak-anak. Rumah ni api dah tak ada, air pun dah tak ada. Bila tanya owner nombor akaun yang lama, owner pun dah tak ingat. Jadi kami terpaksa keluarkan duit untuk apply elektrik semula dekat RM5,000. Mula-mula kena hire kontraktor TMB untuk buat tapak meter. Bila dah ada tapak meter barulah kena buka akaun TMB. Untuk nak buka akaun, dokumen memang kena lengkap lah. Kena bayar deposit dulu, barulah abang TMB datang pasang meter. Pasang meter je tak cukup sebab rumah ni DB pun dah tak ada. Untuk pasang DB kena hire orang lain. Bila dah ada elektrik barulah kita boleh start renovation. Rumah ni memang kita planning start daripada atas sampai lantai. Kalau nak tengok next progress, jangan lupa follow saya, Izzy Rico.